Jadi Allah Ta'ala kata sabar, saling sabar menyabar antara satu dengan yang lain. Nabi pesan pada sahabat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nampak? Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Baihaqi, dia pergi berperang. Tiba-tiba bila nak bunuh, nak hentak dengan parang, dengan pedang seorang musuh Islam, tiba-tiba musuh tu ludah kat dia. Dia tak jadi angkat pedang. Biar lu, relax lu, pasal aku dah jadi marah lain ni. Tadi lillah. Sekarang bukan lillah lagi, tapi lil-ghadab, pasal marah. Tapi orang kafir tu dikatakan masuk Islam, pasal dia tanya Ali, pasal apa kau tak bunuh aku? Tadi aku mula-mula aku lillah, tiba-tiba pasal kau ludah aku dah jadi marah personal. Jadi aku bagi hilang dulu aku punya personal, baru aku nak bunuh. Jadi dia kata, jadi dia pun masuk Islam. Nak cerita jangan marah. Kemudian Allah Ta'ala kata, kita nak masuk yang baru. Allah Ta'ala kata warabitu. Dulu saya dah sebutlah sepitah lalu apa makna riba. Secara umumnya saya dah sebut, walaupun saya tak pergi satu persatu. Warabitu, Allah Ta'ala kata, dan ribatlah kamu. Ribatlah kamu. Apa makna ribat, Ustaz? Ribat ni dalam syarak dia ada dua makna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam buku dia Syarah Riyadhus Shalihin, ribat dia ada dua makna. Pertama, dia merujuk kepada jihad. Ribat ni jihad. Bila kita pergi berperang, macam Nabi dengan para sahabat pergi berperang, dan sahabat ditugaskan menjaga sesuatu urusan. Kau bahagian pemanah, kau bahagian kuda, kau bahagian sekian, kau bahagian sekian. Dan kita ataupun mereka tak lari daripada tempat itu, sama ada mereka mati ataupun mereka menang dalam peperangan. Itu dipanggil riba, tak lari. Lawan sungguh-sungguh, itu dipanggil riba. Dan riba ni asal mana ikat. Tuan-tuan bela unta, tuan-tuan ikat unta atau lembu, tuan-tuan ikat lembu, itu panggil riba lah tu. Kita ikat. Nampak? Sebab tu pernah satu ketika sahabat nak masuk masjid, dia tak ikat unta dia. Nabi tanya, "Apa tak ikat?" Dia kata, "Tawakkaltu 'ala Allah." Aku dah tawakal pada Allah. Oh. Aku dah tawakal dah pada Allah Taala. Okeylah unta aku ni. Nabi kata, "Irbit wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu baru tawakal pada Allah. Kena buat dulu. Baru tawakal pada Allah Taala. Jangan tawakal saja. Kau tak tawakal saja untuk kau lari ya. Tapi ikat dulu baru Nabi kata tawakal 'ala Allah. Riba ni makna ikat. Dalam syarak dia merujuk pertama kepada jihad ataupun peperangan melawan kufar. Kata Ibnu Utsaimin, istiqamah fil jihad. Istiqamah dalam jihad, tak lari. Itu makna riba yang pertama. Yang kedua makna riba ialah istiqamah ala al-amal salih. Kita istiqamah dalam satu-satu amal soleh. Kita semayang dan kita istiqamah dalam semayang, sehingga kita rasa seronok semayang. Semayang sunat tak semayang tak apa, tapi kalau tak semayang rasa tak selesa. Benda baik ni dia macam benda jahat lah. Benda baik ni pun sama. Kalau kita dah nak buat, payah. Kita nak semayang duha, tak pernah semayang, oh payahnya nak semayang, malas jadi mari malas. Tapi bila kita dah biasa tuan-tuan, 2 rakaat, 4 rakaat setiap pagi, tiba-tiba kita nak tinggal, kita